Korang bayangkan, satu malam biasa boleh bertukar jadi mimpi ngeri paling kejam. 21 Februari 2022, Green Bay, Wisconsin. Chad Therion, umur 24 tahun, dijemput teman perempuan dia sendiri, Taylor Shabusiness. Malam tu diorang ambil dadah sama-sama. Lepas tu masuk basement rumah Mak Chad. Apa yang jadi lepas tu takkan boleh dipadam dari sejarah. Masa tengah buat hubungan seks, Taylor tiba-tiba cekik Chad. Bukan sikit, beberapa minit, sampai Chad betul-betul mati. Dan yang paling seram, dia tak berhenti lepas tu. Mayat Chad dipotong-potong, kepala diasingkan, disimpan dalam baldi. Bahagian lain dalam beg dan van dia sendiri. 2 hari lepas tu, Mak Chad turun basement dan jumpa kepala anak dia. Taylor kata dadah kuat dan permainan terlarang buat dia hilang kawalan. Tahun 2023, Mahkamah tolak alasan gila. Hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Bila nafsu, dadah dan keganasan bercampur, tak ada siapa yang selamat.